Okey, untuk latihan seterusnya iaitu buku surat 118 sehingga habis, saya rasa tak ada masalah. Cuma di sini yang saya kata tadi, dia memberi anda dua data. Okey, kita baca contoh. Okey, saya percaya awak boleh buat sendirilah selepas ini sebab topik ni dah settle sebenarnya. Ini adalah pengukuhan dan biasanya soalan macam ni yang keluar peperiksaan. Okey, keluar peperiksaan yang mana kita lihat contoh soalan. Saya teruskan contoh soalan lah. Untuk penyelesaian, kita ada di sini ada dua orang pelajar, Rahul dan Anjali. Okey, daripada situ dia buat satu jadual kekerapan. Sebenarnya jadual kekerapan ni terpulang pada anda nak buat ataupun anda nak buat pengiraan. Okey, sebab dalam peperiksaan dia tak bagi awak jadual kekerapan. Jadual kekerapan tu atas awak sendiri, awak nak buat atau tak nak. Okey, so sebab kita nak lihat, sebab dia dah bagi jadual, so you should know jadual kekerapan sama ada anda nak bina atau tidak terpulang pada anda. Dan biasanya pelajar jarang bina. Nak selamat, kita buatlah. Okey, ini jadual kekerapan yang mana dia dah kirakan kita punya fx, f kuasa 2, fx kuasa 2. So, daripada situ, tu yang saya katakan, kita kena buat satu comparison. Comparison yang mana kita lihat mean dan sisian piawai. Kita tengok mean dia. Okey, bagi Rahul, mean dia adalah 80.5%, maka sisian piawai. Jadi, sisian piawai, itu kamu kena kira dulu variance. Kena ingat variance. Kat sini dia skip, dia tak kira variance. Okey, jadi anda kena kira variance dahulu, then you should, baru kita kira sisian piawai. So, comparison antara Anjali dia punya mean 78.85, 78.83%. So, Rahul punya mean lebih besar daripada Anjali. Okay, nampak comparison. So, the second one adalah sisian piawai. Sisian piawai bagi Rahul 9.57, maka tetapi sisian piawai bagi Anjali 13.76. Seperti yang saya dah cakap awal-awal topik ini, untuk tahu yang mana satu konsisten, kita kena lihat sisian piawai paling kecil. Tengok Rahul 9.57 manakala Anjali 13.76. Maka logically bila dalam exam awak kena tulis pencapaian Rahul lebih baik kerana mean maka lebih besar pada Anjali. Okey, itu poin pertama. Poin kedua, maka Rahul lebih konsisten kerana sisian piawai lebih kecil pada sisian piawai Anjali. Okey, so poin dia biasanya kita akan ambil sisian piawai, perkataan konsisten. Lebih konsisten itu adalah keyword dia. Jangan lupa perkataan lebih konsisten kerana sisian piawai lebih kecil. Itu adalah markah. Kalau tak ada perkataan lebih konsisten, automatically tolak satu markah. Okey, untuk yang topik yang buku surat 118, latihan dia pada 109 dan saya percaya awak boleh buat sendiri sebab ini adalah revision semua tingkatan 4 punya lah. Okey, tingkatan 4, cuma dia kita nak lihat konsisten data, konsisten data mana lebih konsisten. Okey, ni kamu boleh buat sendiri dan saya percaya awak boleh buat sendiri. Buku surat 119, kita mau 120 bersama. Okay, and the last one adalah masalah histogram yang ni. Ini sama. Daripada, kekerapan longgokan histogram, dia apply masuk dalam jadual. Okay, dan kiraan samalah. Kena cari mean, julat. Itu adalah pengiraan yang sama. Kita nak tengok julat dan mean. Okay, muka surat seterusnya ada latihannya yang mana kamu baca dan masuk lengkapkan. So, kekerapan, lihat kat mana bacaan kotak tu. Titik tengah, kamu kena tahu bahawa 35 tambah 39 bagi 2 adalah titik tengah. Okay, kekerapan tengok sini, baca. Tinggi ni berapa? 2. Tinggi ni berapa? Okay. So, fx darabkan x kuasa 2 dan titik tengah kuasa 2. Fx kuasa 2, kita darabkan kekerapan dengan X kuasa 2. Sama je pengiraan. Dia ulang. Okay. So, penyelesaian dia menyatakan apakah julat, apakah nilai mean dan juga apakah sisian piawai. So, julat adalah titik tengah tertinggi tolak titik tengah terendah. Okay, faham?
So, habis topik kita. So, praktis formatif kertas 1 dan kertas 2. Sila buat dan lengkapkan. Habis dah syllabus kita untuk Form 5. Good luck.